Video ini adalah rakaman CCTV yang merakam satu kejadian kerosakan harta benda. Seorang wanita berambut hitam pendek kelihatan berjalan di satu koridor luar bangunan berlantai keramik dengan posisi membelakangi kamera. Di tangan kirinya dia membawa beg plastik putih. Di sebelah kanan laluan terdapat sebuah pasu tanaman besar berwarna putih dan berisi tanaman hijau. Ketika menghampiri pasu tersebut, wanita ini tidak menggunakan tangan. Sebaliknya, dia menggerakkan kakinya dan dengan satu pergerakan yang jelas menolak bahagian bawah pasu itu menggunakan kaki. Tolakan itu menyebabkan pasu menjadi tidak seimbang lalu jatuh ke lantai dan pecah berderai. Bunyi pecahan jelas kedengaran. Selepas pasu jatuh dan pecah, wanita tersebut terus berjalan ke hadapan tanpa berhenti, tanpa menoleh ke belakang dan tanpa menunjukkan sebarang reaksi bersalah, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Rakaman ini menunjukkan satu perbuatan yang jelas salah, khianat serta kesan kerosakan yang berlaku akibat tindakan tersebut. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies.